Kita masuk bahagian kedua, iaitu penyediaan garam. Okey, garam ada dua jenis, iaitu garam larut dan garam tak larut. Garam larut pula dia ada dua jenis juga, okey, iaitu garam larut kategori anak dan garam larut kategori selain anak. Okey, kita pergi kepada penyediaan garam larut. Okey, macam cikgu beritahu tadi, garam larut ada dua jenis, iaitu garam anak. Okey, anak tu siapa? Yang tadi itulah amonium, natrium, kalium. Okey, tiga-tiga itu tidak kisahlah siapa anion-nya, asalkan garam anak. Okey, terus kepada step ini. Apa stepnya? Cerai. Okey, lepas tu tambah H, tambah OH. Okey, mari kita tengok contoh sebelum tu untuk garam anak. Okey, nama prosesnya adalah proses peneutralan. Okey, kaedah pentitratan. Itu kena beza antara proses dengan nama kaedah. Okey. Okey, pentitratan tu yang mana? Yang kamu sudah belajar, okey, masa asid dan base, kita akan buat peneutralan antara asid dengan alkali. Okey, jadi asid dia ada H+, mewakili H, alkali dia ada OH minus mewakili alkali. Okey, jadi kita tengok contoh. Okey, contohnya kita mau sediakan garam natrium klorida. Jadi natrium klorida formulanya adalah NaCl. Jadi cerai. Cerai itu apa? Okey, ceraikan si Na dengan Cl. Cerai NaCl. Okey. Lepas tu tambah H. Tambah H di mana? H ni kan H+. Dia adalah ion positif. Mestilah dia akan cari ion yang negatif, iaitu klorida, Cl-. Jadi H kita letakkan di sebelah Cl. Terhasillah asid hidroklorik. Manakala OH kita letakkan di sebelah ion yang positif. Sebab OH ni minus, dia cas negatif. Mestilah dia cari yang cas positif, Na. Jadi jadilah dia NaOH, natrium hidroksida. Jadi bila HOH, okey, kita tambah, hasil sampingannya nanti adalah H2O. Okey, kita pun letaklah simbol tambah, tambah dan anak panah. Jadi maksudnya untuk menghasilkan natrium klorida, kita akan perlukan natrium hidroksida dan asid hidroklorik. Okey, menghasilkan hasil sampingan H2O. Okey, itu kaedah peneutralan. Ceraikan Na dengan Cl, tambah H pada ion negatif, tambah OH pada ion positif, letak bahan sampingan, settlekan dia punya persamaan. Kalau perlu seimbangkan, seimbangkan. Kalau tidak perlu, tak perlulah. Okay, sekarang macam ini ni, Na kiri kanan sudah satu, OH sudah jadi H2O, okay, Cl kiri kanan sudah satu. Jadi dia sudah seimbang, tidak perlulah kita seimbangkan. Okey, garam larut yang kedua adalah selain anak. Maksudnya selain natrium, kalium, amonium. Contohnya zinc, magnesium. Okey, yang penting larutlah zinc klorida, magnesium sulfat. Okey. Jadi stepnya cerai HO ataupun CO3. Maksudnya tambah oksida ataupun karbonat. Okey, tapi kita akan bincang di video ini, kita akan bincang di video bahagian ketiga. Okey, kita pergi kepada garam tak larut. Okey, garam tak larut, okey, kaedahnya sama juga, cerai. Okey, cuma bahan yang kita mau tambah itu berbeza. Okey, jadi kita akan tambahkan Na dengan No. Okey. Okey, jadi contohnya kita ada zinc karbonat. Jadi kita akan ceraikan si zinc dengan karbonat. Lepas tu kita ada Na di sini. Na ini adalah ion positif. Dia mestilah berkapel dengan ion negatif. Jadi natrium karbonat. Nitrat pula adalah ion negatif. Mestilah dia akan berkapel dengan ion positif. Okey. Kita masukkan persamaan yang betul. Okey. Kalau natrium plus karbonat CO3 itu minus. Jadi 2 karbonat pergi sebelah natrium. Okey, zinc pula 2 plus, nitrat NO3 minus. Jadi dua cas si zinc ini pergi ke arah si nitrat. Letak kurungan sebab ada dua nombor berdekatan. Jadilah zinc nitrat. Okey, kita letakkanlah
simbol, kita letakkanlah hasil sampingannya. Okey, Na dengan No lah hasil sampingannya, itu natrium nitrat. Na yang kita tambah tadi dengan No yang kita tambah, dia akan menjadi hasil sampingan. Okey, letaklah simbol tambah, tambah, dan anak panah. Okey, kita seimbangkan dulu. Zinc kiri kanan 1. Okey, nitrat ada 2 di sini. Di sini baru 1. Kita letaklah 2. Okey, natrium ada 2. Sini natrium sudah 2. Karbonat 1. Karbonat sudah 1. Jadi sudah persamaan kita ini seimbang. Okey, jadi nama bagi tindak balas ini, okey, untuk garam tak larut, nama prosesnya adalah proses penguraian ganda 2. Okey, dan nama kaedahnya kaedah pemendakan. Okey. Ya, nama prosesnya proses penguraian ganda 2, nama kaedahnya kaedah pemendakan. Okey. Mari kita tengok aktiviti. Aktiviti 3, tuliskan bahan tindak balas bagi menghasilkan garam-garam berikut. Jadi, natrium sulfat, kalsium sulfat, plumbum 2 karbonat, okey, kalium klorida, argentum klorida. Jadi, kita kena tahu garam ini dia larut ke tidak. Okey, natrium dengan kalium ini adalah anak. Jadi, dia adalah garam larut anak. Manakala kalsium sulfat, plumbum 2 karbonat, argentum klorida, sudah bincangkan tadi, dia adalah garam tak larut. Jadi garam tak larut, okey, prosesnya, penyediaannya pun berbeza. Okey, mari kita tengok. Okey, bahan dengan hasil. Okey, jadi untuk garam anak. Okey, siapa tadi garam anak? Okey, natrium sulfat dengan kalium klorida. Jadi prosesnya adalah cerai H dan OH. Okey, kita ada natrium sulfat, ceraikan si natrium dengan si sulfat, tambah H, tambah OH. Okey? Apa yang berlaku? HSO4. HSO4 tu apa? H2SO4. Okey? Jadi H dengan OH hasil sampingannya adalah air. Okey? Letaklah dia punya tambah tolak dengan anak panah. Jadi persamaan kita ini dapat 1 markah, tapi dia belum seimbang. Okey. Jadi kita akan letakkan 2 di hadapan NaOH. Sebab apa? Na di sini ada 2. Jadi letakkan 2 di hadapan NaOH. Automatik kita punya H akan jadi 2 darab 2 tambah 2 dapat 4. Okey, dan kita punya O adalah 2. Jadi kita letakkan 2H2O. Maka untuk menghasilkan natrium sulfat, kita perlukan natrium hidroksida dan asid sulfurik. Okey. Prosesnya proses penetralan kaedah pentitratan. Okey, kita teruskan dulu garam anak. Tadi garam anak ada 2, iaitu natrium sulfat dengan kalium klorida. Jadi, kalium klorida, KCl, ceraikan KCl. Okey, tambah H, tambah OH. Menghasilkan H2O. Okey, letak anak panah, tambah. Okey, kita pun tengoklah kiri kanan K sama, OH jadi H2O, okey. Lepas tu Cl 1, kiri kanan sudah seimbang. Okey, settle lah untuk yang kedua. Jadi, untuk menghasilkan kalium klorida, kita memerlukan kalium hidroksida dan asid hidroklorik. Okey. Kita pergi contoh yang ketiga, kalsium sulfat. Jadi kalsium sulfat adalah garam tak larut. Okey, picabak. Jadi bila garam tak larut, okey, kita kena ceraikan. Ceraikan siapa? Okey, kalsium adalah CaSO4. Jadi ceraikanlah Ca dengan SO4. Okey, lepas tu tambahkan apa? Tambahkan Na. Di mana mau tambah Na? Di ion yang negatif. Sulfat ni ion negatif. Jadi letakkan Na di hadapan sulfat. No di mana? No. Couplekan dengan yang positif. Okey.
Terhasillah hasil sampingannya nano natrium nitrat. Okey, lepas tu kita masukkan dia punya persamaan yang penuh lah, formula kimia yang penuh. Na plus SO4 2 minus, jadi 2 daripada sulfat akan pergi ke Na. Okey, kalsium 2 plus nitrat negatif 1, jadi 2 daripada Ca pergi kepada Sino. Okey, tapi kurungkan sebab ada 2 nombor berdekatan. Okey, jadi letaklah dia punya anak panah tambah dengan tolak. Lepas tu kita seimbangkan. Jadi sekarang ini Ca kiri kanan sudah 1. Nitrat di sini ada 2. Di sini masih ada 1. Letaklah 2. Okey. Kalsium 1, sulfat 1. Jadi untuk menghasilkan kalsium sulfat, kita sebenarnya memerlukan kalsium nitrat dan natrium sulfat. Okey. Contoh seterusnya, plumbum 2 karbonat. Jadi plumbum 2 karbonat formula kimianya adalah PbCO3. Ceraikan Pb dengan CO3 tambah Na tambah No. Okey. Jadi hasil sampingannya nano. Lepas tu macam biasa Na positif 1, CO3 tu minus, bawa dia pergi depan jadilah Na2CO3. Okey, ini pun sama, Pb2 plus, bawa 2 casnya pergi sebelakang si nitrat. Okey, terhasillah plumbum 2 nitrat. Okey, letakkan anak panah, tambah tolak dan seimbangkan macam yang di atas tadi. Nitrat ada 2, letaklah 2 di hadapan nitrat sini. Okey. Okey, begitu. Jadi untuk menghasilkan plumbum 2 karbonat, kita memerlukan plumbum 2 nitrat dan natrium karbonat. Okey, kita ke contoh yang kelima, argentum klorida AgCl. Jadi ceraikan Ag dengan Cl, tambah Na, tambah No. Okey, hasil sampingannya nano. Lepas tu, okey, semua sudah okey, Ag plus NO3 minus, Na plus Cl minus. Okey, kita pun letaklah tambah tolak dan persamaan kita sudah seimbang. Semua sudah satu-satu. Okey, jadi untuk menghasilkan argentum klorida, kita memerlukan argentum nitrat dan natrium klorida. Begitu. Okey. Jadi tamatlah sudah bahagian kedua.